Satu laporan polis dibuat oleh ahli lembaga pelawat berhubung Dewan Hospital Bukit Mertajam akan dipindahkan agar tidak mengganggu aktiviti kuil. Jurucakap lembaga Nga Yi Chieh berkata perkongsian di media sosial itu tidak benar, memfitnah dan jelas bertujuan untuk mengelirukan orang ramai. Ahli Lembaga Pelawat Hospital Bukit Mertajam terbabit membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Sabang Perai Tengah hari ini. Laporan dibuat terhadap akaun Facebook bernama Hamli Hadi. Kononnya Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim Chi Kiong mendakwa Hospital Bukit Mertajam akan dipindahkan agar tidak mengganggu kuil. Melaymir melaporkan Yi Chieh menegaskan bahawa Steven Sim tidak membangkitkan sebarang isu yang melibatkan sebuah kuil semasa lawatannya ke hospital itu pada 14 September 2025. Perbincangan di hospital adalah mengenai penambahbaikan kemudahan penjagaan kesihatan untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada bilangan pesakit yang semakin meningkat. Serentak itu, mereka menggesa pihak berkuasa untuk menyiasat pihak yang menyiarkan dakwaan palsu dan mengambil tindakan tegas di bawah undang-undang sedia ada. Sebelum ini, tular sebuah kuil di hadapan pintu masuk Hospital Bukit Mertajam yang menarik perhatian masyarakat selain status rumah ibadat itu.